Kulit kepala lembu, geng. Tak ada, bukan ni. Aku nak tunjuk benda lain ni. Nampak ni? Ini vintage tu. Ini custom. Custom kulit. Yang aku beli bandel kulit dia, aku buat, aku custom jadikan tali jam. Nampak? Tali jam, geng. Ini kira pada aku lain daripada lain lah. Kan? Lepas tu aku nak tunjuk lain-lain kulit. Ini kulit ni baik ni. Pasal apa? Lama simpan dia berkulat. Nampak ni? Nampak ni? Berkulat. Tapi kulit no hal, geng. Kau wax sikit, dia okey balik. Okey? Lepas tu ada pula kulit macam ni. Nampak nipis, nampak ni? Alah, hai. Kan? Tapi tahan, geng. Kau tengok lubang dia semua, nampak ni? Ni. Siapa initial anak aku lagi, nampak ni? MK, nampak ni? Tadi aku nak tunjuk. Ni. Dah merekah semua. Nampak ni? Dah merekah. Tapi no hal, geng. Tahan. Masih okey, geng. Nampak ni? Okey. Ni pun sama. Ni time travel aku tak mana aku pergi negara ni aku beli. Nampak ni? Dia lain. Yang ni lebih kurang sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Jenis dia. Okey. Lebih kurang yang tu. Sama. Okey. Ni je lah, geng, aku nak tunjuk. Bagi komen barang kulit apa yang korang pakai. Tahan. Okey, geng. Komen, share, like, geng.